Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 16 hari bulan 5, 2026. Sebenarnya semalam Netanyahu lanatullah ni telah dibuat satu ucapan yang dipenuhi dengan racunan. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu pada semalam, kerana pada semalam itu adalah hari Nakbah di Filistin. Jadi dia kata pada penjajah-penjajah haram semua, dia kata kita dulu terjanji ataupun berjanji pada penjajah haram untuk kita memulangkan semua tawanan yang telah dicolek oleh berjuang H, dan kami berjaya pulangkan mereka ke rumah masing-masing. Dan banyak pihak yang minta kita berundur daripada Gaza pada waktu itu, dan apa yang dah jadi pada sekarang ini, kami mengkuasai sebanyak 60% daripada tanah Gaza. Dan dikatakan oleh Netanyahu itu, kami tidak selesai lagi peperangan di Gaza. Kami akan teruskan lagi. Apa maksud dia? Dia telah kuasai sebanyak 60%. Mai saya cerita. Awal-awal peperang pada 7 hari bulan Oktober hari itu, esoknya dia keluarkan satu ugutan pada penduduk Gaza, dimintakan penduduk Gaza semua untuk berpindah sepenuhnya daripada Gaza. Tinggal Gaza dan keluar. Tetapi orang Gaza tak keluar. Jadi, kenapa dia kata peperangan tu tidak selesai? Kerana dia belum keluarkan orang Gaza. Selagi orang Gaza berada di Gaza, selagi itulah korang kena faham yang peperangan ini tidak selesai lagi. Laknatullah atas keturunannya. Saya akan letak video, korang boleh baca dalam bahasa Inggeris apa yang dia kata. החזרנו ארצה את כל חטופינו עד האחרון שבהם. ועשינו זאת, לא החזרנו שטחים, שמעתם? החזרנו את כל חטופינו. היו אלה שאמרו, צאו החוצה. לא יצאנו החוצה. היום אנחנו שולטים, כמה? היום זה 60%. מחר נראה. המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו ברור ששינינו את ההיסטוריה של מדינת ישראל. במקביל, כפי שהבטחתי שנעשה, שינינו גם את המזרח התיכון, ארצנו, והיא תמיד תהיה ארצנו. אז, לפני 59 שנים, הסרנו מעלינו את טבעת החנק של